5 hari dah saya tak buat konten. Tuan-tuan, rakyat Malaysia ni kenapa ramai sangat yang mohon dana 1-2 minggu ni tuan-tuan. Saya tak tahu kenapa. Mungkin ramai yang jangka ekonomi akan semakin teruk. Dan mereka membuat permohonan pinjaman untuk membuat simpanan hari kecemasan mereka. Mungkin begitu tuan-tuan. Sampaikan saya tak ada masa nak buat konten. Saya tak ada masa nak buat live kerana permohonan terlalu banyak untuk 1-2 minggu ini. Dan kepada pelanggan-pelanggan Malun, saya nak minta maaf atas kelewatan sekiranya saya membalas mesej anda. Saya ni manusia tuan-tuan, bukan robot. Kalaulah satu orang mesej saya 5 pertanyaan dan kalau 400 orang tuan-tuan, saya kena jawab 2,000 mesej satu hari secara manual. Dan kepada para pelanggan, saya harap anda tahu untuk mengelakkan daripada wahab kami kena ban, kami hanya menjawab wahab-wahab yang masuk saja. Kalau anda nak tanya update tentang kes anda wahablah saya dulu tuan-tuan, barulah saya akan menjawabnya untuk anda sama ada A atau B atau C ataupun D. Dan kepada anda-anda yang perasan saya dah 5 hari tak buat konten, tak buat live dah mungkin dah 2 minggu tuan-tuan dan terlalu sibuk. Apa yang jadi kat saya adalah saya menjadi terlalu sibuk apabila permohonan pinjaman terlalu banyak tanpa saya membuat video di sini. Itu saja tuan-tuan. Seperti biasa dengan maklum pinjaman anda menjadi lebih mudah. Tontonlah video-video pendidikan kewangan yang telah saya hasilkan. Itu saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan jumpa lagi.